Tipu je. Saya dah ambil cuti untuk esok dengan lusa. Hari ni kita pergi cari hadiah untuk mak sempena Ramadan. Oh, dekat SMO Bookstore sekarang ada promosi raikan Ramadan. Daripada 19 Februari sampai 20 Mac 2020 ni. Semua pemegang kat SMO dapat diskaun hingga 30% untuk item terpilih. Inilah. Ini masa dia nak cari hadiah untuk mak. Bunga-bunga. Mak suka bunga-bunga ni. Al-Quran Muslimah. RM31.5 je ni. Kalau ni boleh bawa pergi mana-mana. Kecil je. RM8.30. Mana so ni? Dua-dua lah deh. Yang ni boleh bawa pergi surau. Ni boleh bawa mana-mana. Boleh puasa ni molek kalau bagi sedekah kat orang. Jadi, saya serah nak bagi sedekah surah Yasin kau kapung. Hak kecil ni RM2.20. Kalau hak besar gini RM3.75. Comel pula tu. Kita ambil lah bagi kau kapung. Selain daripada Al-Quran dan surah, buku agama dan Iqra' terpilih dapat diskaun sehingga 30%. Jadi saya belilah untuk adik-adik buku agama boleh buat tambah ilmu. Mak mesti suka kalau saya beli sejadah hak kecil ni. Boleh bawa pergi mana-mana. Siap ada kompas pula tu. Naya RM80 jasa. Boleh puasa ni kita nak baca Quran. Kita tak ada penunjuk. Jadi kita kena beli petunjuk lah. Tunjuk kayu ni. Bukan setakat buku agama je. Buku akademik pun ada promosi rupanya. Buku sekolah rendah terpilih dapat diskaun sehingga 25%. Kalau untuk buku sekolah menengah dan SPM terpilih dapat diskaun sehingga 20%. Tak seronok belajar kalau tak ada alat tulis. Nasib baiklah di SMO Bookstore ni buat promosi untuk alat tulis terpilih. Bolehlah beli ke adik-adik seresa. Tak sabarnya nak bagi surprise komok dengan adik-adik. Alhamdulillah tahun ni boleh buka puasa dengan demo tu.